Ni geng, tengok. Bismillah. Geng, sekarang ni kota lama. Nampak? Ini dah sabut kan. Macam bapak tu beritahu, dia akan buka kat sini dan kemudian dia akan buka sekali lagi yang kat dalam. Saya bagi Muhammad Bismillah. Tu kejap lagi dia akan buka sekali lagi. Sebab dia dekat sini 2 kali. Kat luar dan juga kat kawasan dalam. Baik, sebelum kita masuk. Kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Boys. Ibunya ni. Weh. Pak. Pak, kenapa Pak? Bunyi angin ni, bunyi angin. Allahumma salli. Apa ni Pak? Betul-betul campak papa. Saya tiba-tiba nampak. Pak. Saya nampak ni. Korang tak dengar bunyi angin? Jujur. Begitu tak apa, jangan. Okey, kurang. Allahumma salli. Pak, Allahumma salli. Ini saya sudah berinteraksi sama mereka. Ya Pak, tadi bisa dijelasin sebentar sebelum kita lagi fokus. Itu yang tadi itu angin kuat itu. Ya, itu yang saya mau nanyain. Nah, itu yang angin kuat itu putrinya datang. Ah? Putri. Putrinya ada putri. putrinya. Nah, Gimana Pak, bisa jelasin dikit? jadi waktu saya di sini ada putri itu turun. Hah? Setelah datang ke angin dia. Semenjak terlibat lagi, lari dia ke sana. Ini ceritanya. Portal ini sudah saya buka. Ini ceritanya sebelum ini pernah berlaku ya Pak di sini? Gimana? Sudah pernah berlaku. Cuman karena mereka itu pisah, ada yang tidak mampu. Tapi ya mudah-mudahan kalian bisa mampu menghadapinya. Kita ini makhluk Allah nih, makhluk sempurna. Yang penting kita saling menjaga. Itu aja. Baik. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Oke Pak, Makanya bisa. saya sarankan kalian untuk berempat tidak boleh jauh. Oke, Pak, Karena oke. saya mantau memang saya jauh. Iya. Karena saya jaga kalian punya tim yang 2 orang, saya sama Pak Asep di luar. Ya. Itu aja. Baik Pak. Ya selamat, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalian bisa puas untuk di Indonesia ini, di Istana Kota Lama yang dikatakan Kota Rebah. Iya Pak, baik Pak. Baik. Pak, kalau begitu kami mulakan Pak ya. Ya Oke. silakan. Mel, Farid. Allah. Guys, sebelum kita mulakan guys, kita akan mulakan dengan penceritaan dulu kepada korang semua. Kita akan mulakan dulu dengan penceritaan kepada korang semua supaya korang boleh faham tentang apa yang tentang tempat yang kita berada sekarang guys. Di tengah sejarah Tanjung Pinang ada sebuah tempat yang disebut sebagai Kota Rebah. Namanya sendiri sudah membawa makna sebuah kota yang dulunya tegak, kini jatuh menyembah bumi. Kota ini bukan sekadar runtuhan, tapi saksi bisu sebuah peradaban maritim yang pernah menguasai Laut Selatan. Namun, di balik sejarahnya, Kota Rebah menyimpan misteri. Kadang terasa ia bukan benar-benar hilang, tetapi hanya menunggu dipanggil kembali. Kita cerita sekali. Yang apa yang kita dah belajar tadi tahu. Makin lama makin runtuh lah senang cerita geng. Boy cerita boy. Boy cerita. Boy. Cerita boy. Boy cerita boy. Bang, kau kena malas tifa. Cerita boy. Malas tifa. San. Ha? Boy, Asal weh. Jangan terikut dengan suara. Cerita dah. Jangan terikut apa dengan suara. Aku okey ya? Jangan terikut dengan suara, boy. Aku okey. Tenang, boy. Tak, aku okey. Apa yang suara bang? Tak, aku okey. Teruskan bang. Apa yang suara? Teruskan bang. Cerita bang. Apa suara? Terus. Suara apa? Tak tahu abang Zul. Boy okey boy Okey, boy. Boy okey. Okey serius okey. Okey. Okey.
Ras, kenapa batu nisan tadi bergerak, boy? Okey dah, okey ni. Yang abang nampak tadi, jelas nampak pergerakan ataupun seakan-akan macam bergerak batu nisan ni kan? Weh, Dos, betul lah bergerak weh. Ni kecil ni. Aku nampak macam bergerak lah. Ya Ras, ya Ras. Allah Akbar bang. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Kau boleh musik kau bang. Allahumma. Kau boleh musik kau. Boy, tenang boy. Cakap boy, cakap. Boy, tenang boy. Tak, dia pelik tu. Tak Boy, cuma cakap. boy. Boy. Tenang boy, tenang boy. Tenang boy. Buat mengucap boy. Mengucap banyak-banyak istighfar, banyak-banyak insya-Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita dipermudah. Boy tak ada, ada lah kat. Insya-Allah boy. Hai. Boy. 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 Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Boy. 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 Mana boy? Boy. Boy. Weh, tadi bukan kat depan. Tak, ada dengan kita tadi. Tak ada sekali dengan kita tadi. Boy kat mana? Tolong masuk live dia kat mana? Dia live ke? Weh, jangan end live weh. Ni bukan tempat kita. Jangan sampai dia end live geng. Kita tak boleh tahu kat mana. Boy. 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 Boy dengan siapa? Hah? Betul dia. Boy? Huh? Boy? Boy? Woi. Woi, Perempuan siap. perempuan ni. Boy, siapa kau bawa boy? Boy. Boy, siapa kau bawa? Boy, Apa lagi pergi je terus woi. boy. Tenang. Kejap. Boy, siapa kau bawa boy? Boy. Boy. Boy, siapa kau bawa boy? Boy. Woi, kau bawa siapa woi? Boy. 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 Boy, tenang boy. Tenang boy. Tenang boy, tenang. Boy. Woi, tangan ni dia bawa siapa woi? Boy. Woi. Boy. Tahan, sabar. Ya, kita tahan dulu. Woi, Kita tenangkan dulu. Boy. Boy, okey tak? Boy, okey tak boy? Kau bawa perempuan tadi boy. mana? Boy, apa benda yang kau ikut? Mana dia? Mana apa woi? Ha? Tuan Putri. Dan Kesuma. Dan ke semua? Tuan Putri dan Kesuma. Mana dia? Boy, bukan boy. Boy, jangan bang. Boy. Dan Kesuma. Jangan kau semua apa boy? Dan Kesuma. Boy. Dan Kesuma. Boy, tak ada siapa boy. Dia Tak ada wangi. siapa boy. Dia wangi. Tak. Tak, aku okey. Tak. Bukan masalah okey. Boy terikut boy. Aku okey. Tenangkan boy. Bang. Tenangkan boy. Bukan masalah tenang boy. Bukan boy. Bang, aku okey. Ras, aku Tenang, okey Ras. Ras. Boy, Dengar suara dia. dengar. Boy. Apa boy? Boy. Fikir boy. Istighfar macam mana boy. Tak bang, Tak apa yang kau nampak boy? aku okey bang. Nampak aku kelabar ke bang? Tak ada. Aku okey bang. Boy. Tak. Bang Zul, jangan push dia. Dia okey. Aku okey bang. Dia okey. Tak apa bang. Memang jelas aku ada perempuan tadi jalan. Ada perempuan jalan. Kau dengar ha? Aku cakap. Istighfar boy.
Ada perempuan jalan tadi. Mana? Ada perempuan jalan tadi. Lepas tu aku tanya dia, nama dia. Dia tak nak dipanggil Tuan Putri. Dia tak nak dipanggil. Tak, apa yang kau nampak? Aku nampak Tuan Putri. Aku nampak Tuan Putri. Mana? Lepas tu dia mengaku nama dia tu Dang Kesuma. Astaghfirullahaladzim. Apa Bang Zul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Aku cakap. And then, lepas tu aku cakap sama dia. Tuan Putri tinggal dekat mana? Dia tunjukkan arah tu dekat sana. Tak tahu ni kat dalam. Apa? Pening pun tak ada. Apa yang kau nampak ni? Aku rasa tenang. Ha? Aku rasa tenang, Ras. Tenang apa, boy? Aku man dengan leg. Tenang apa, Dia boy? pegang tangan aku, weh. Ha? Dia pegang tangan aku. Tenang apa, boy? Apa yang kau nampak ni boy sebenarnya? Gila, weh. Aku rasa tenang aku, ya Ha? Allah. Kat mana? Aku rasa Kat mana, boy? Kat mana, boy? Kat mana? Saya like lagi. Boy tahu tak? Dia pegang tangan aku. Tangan aku dia pegang. Aku rasa tenang aku. Ha? Ras, kau tahu tak, Ras? Aku pegang, Ras. Aku rasa tenang, aku rasa. Tak, aku okey. Aku tak tahu kenapa aku rasa macam Tenangkan. dia pegang tangan aku. Dia pegang tangan. Okey, sekarang ni okey. Kita nampak. Memang kita nampak benda tu. Tenang. Tak, dia siapa? Kita tenangkan boy dulu. Dia tunjukkan dekat mana arah. Aku tanya dia, dekat mana Tuan Putri tinggal. Dia tunjuk arah dekat sini. Kau dengar suara tu? Dekat area sini. Mana? Ha? Dekat mana, boy? Dekat mana? Kalau betul-betul apa yang bos ni rasa betul-betul Mana? kat sini. Tuan Putri, tak apa. Kalau Tuan Putri rasa seorang, jumpa je saya sini. Tak apa. Saya dengar. Tuan Putri. Boy, Kanan mana? Aku dengar suara ni. Nah, saya sebut Boy. nama betul aku. Weh, boy. Tuan Putri. Wah, ni aku dah kecium bau Tuan Putri. Boy. Kenapa, boy? Aku nampak tu betul ke apa? Apa yang boy rasa, boy? Mana boy? Bau dia. Aku dapat Oi. cium bau dia. Macam ada benda lah. Apa, boy? Itu apa, boy? Abang nak tanya, boy. Itu apa, abang? Boy nak cakap dengan dia. Tak perlu, boy. Kita tahu perbezaan dia, boy. Kita tahu perbezaan Dia dia. pegang tangan aku. Macam ni, boy. Bukan cara macam ni, boy. Okey, perempuan tu kat mana sekarang? Hah? Itulah kamu kenapa tegur aku tadi. Tak boleh berpecah weh. Tadi ingat tak pesan tadi? Ingat tak pesan? Aku dah. Bukan dengar tak ingat pesan tadi. Kita tak boleh berpecah ni. Bau dia ada. Bukan, kita tak boleh berpecah. Ini weh tempat sejarah ni. Ni tempat sejarah. Kita tak boleh berpecah. Kita tak boleh berpecah weh. Jangan berpecah. Dia panggil aku sekarang. Dengar. Oi. Tak, sekarang ni... Bang. Kejap bang. Nama betul. Tak, sekarang ni masalahnya kita tak tahu apa benda ni, boy. Nama betul boy ni dia sebut. Jangan bermain dengan ikut emosi. Kalau kita bermain dengan ikut emosi, dia akan jadi macam ni, boy. Kita tak tahu siapa dia. Kita tak tahu siapa sebenarnya, boy. Kalau dia nak settle, dia nak apa, boy? Antarkan aku lah. Aku tahulah aku nak buat apa. Bukan masalah, boy. Benda tu tak nyata, boy. Benda tu tak nyata. Kamu ikut je lah apa. Bukan. Bang Zul. Boy okey. Weh, Tahu tak dekat mana? kita tak boleh berpecah ni. Aku nak bagi tunjuk orang. Tak, kita tak. Faham tak? Allah Akbar. Tuan Putri. Boy. Boy. La ilaha illallah. Tenang, boy. Boy tenang dulu boy. Tenang dulu, boy. Tenang dulu. Haruman dia masih ada.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa boy nak bersama dengan dia? Untuk apa boy nak jumpa dia, boy? Boy. Boy. Cuba berinteraksi dengan aku. Oi, Ini macam ada yang tak suka ni. Kau jangan halang aku. Aku nak jumpa Tuan Puteri tu. Aku nak jumpa dengan Dang Kusuma. Kau jangan halang aku. Abang jangan halang aku, bang. Abang jangan halang aku. Oh, tenang. weh, ada suara garau weh. Okay, tak relax. Weh, kawal emosi. Ada benda garau ni. Bukan, geng. Ada benda lain yang tak suka aku. Ada benda lain yang tak suka aku. Siapa yang mau halang aku? Aku nak Apa yang jumpa halang? dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, Tak suka ke? weh, belakang weh. Ada benda tak suka. Weh, belakang weh. Allahumma salli. Bismillah. Boy, Oh, hitam merangkak. Ini benda ni. tak ini binatang ke apa? Boy. Kenapa, boy? Bismillahirrahmanirrahim. Siut lah. Macam dekat Batu Keramat dekat Bandung siap. Akbar. Tak ni binatang ke apa? Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah ya Allahu akbar. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Weh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada boy. Ini binatang ni, binatang. Binatang ni weh. Tak. Binatang. Itu hantaran dia yang... Weh, aku yang... Tak muncul dekat dari sini weh. 7 tahun sekarang ni. Weh, apa benda ni weh? Astagfirullahaladzim. Boy. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boy, kau cakap dengan siapa? Boy, kau cakap dengan siapa boy? Bukan milik aku. Dia nak jumpa aku. Boy. Kau cakap dengan siapa? Kau cakap sama aku. Auzubillahi minasyaiton. Bukan kepunyaan aku. Boy, tenang, boy. Allahu akbar. Kau dengar? Tuan Puteri tu sebut nama betul aku. Dia mau aku. Biar dia tunjuk akulah. Bismillah. Jangan layan emosi kau, boy. Jangan layan emosi, boy. Tenang. Tenang, boy. Dia di belakang aku. Dia di belakang aku. Dia di belakang aku. Kat mana, boy? Dia dekat belakang aku. Kat mana, Kamu boy? tengok Kau tunjuk. sendiri. Kau tunjuk, boy, sebenarnya, boy. Kamu tengok. Kamu tengok. Kamu tengok. Aku tak mau bagi tengok. Boy, dia kat mana? Kau Kamu tengok. Bang. kau tunjuk Bang. kat mana? Relax dulu bang. Belakang mana? Kau buktikan dia kat mana? Tengok. Abang kau emosi, bang. Biar bagi dia seorang, dia emosi, bang. Daripada awal dia tak... Weh, betul dekat kerusi weh. Tengok. Boy, ini ke boy? Macam pakaian. Mana, Ras? Hello? Hui. Oi, bunyi kuda weh. Bang, ada kuda bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Wahai penghuni puteri yang ada di sini. Ayo berinteraksilah denganku. Berbicaralah denganku. Apa yang kau mahu dan apa yang kau inginkan untuk temanku. Wahai sahabatku, wahai temanku, jelaskanlah apa yang terjadi Eh. dan berinteraksilah denganku dengan baik. Boy, sini boy.
Boy, ini ke boy? Aku nampak rambut dia panjang boy. Bismillahirrahmanirrahim. Boy. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai penghuni, wahai penghuni yang ada di sini. Boy, mana boy? Tak boleh tinggal boy ni weh. Boy, kita orang kena berempat ni. Tak boleh geng, tak boleh berpecah geng. Boy, kena berempat. Boy, aku percaya kau boy. Aku percaya kau. Memang ada perempuan. Hei. Kau tak perlulah paksa dia. Boy, aku percaya kau. Aku memang nampak. Aku percaya kau boy. Abang percaya boy. Abang percaya. Boleh tak kita sama-sama pergi Rungkai? Okey boy. Abang percaya apa yang kau cerita kat abang. Okey? Abang percaya. Betul memang ada puteri boy. Memang ada puteri dan memang benda tu nak dekat dengan kau betul boy. Dia nak bagi sesuatu dengan aku. Betul. Weh. Kalau betul Tu sana dia. Weh, betul weh. Tu dia berdiri dekat cahaya. Bang, depan bang ada cahaya lampu. Ada macam gerbang. Dia betul-betul berdiri kat gerbang tu. Bang, aku nampak tadi ke depan sini. Geng, siapa nampak macam ada bentuk cahaya macam dia pergi ke satu kawasan yang terang. Dia betul-betul berdiri kat tengah. Astaghfirullah. Boy, mana boy? Boy. Boy, Boy. boy mana weh? Boy. 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 Oi, Weh, tak boleh weh. boy weh. Sebab boy ni. Oi, boy pergi jeti boy. Weh. Boy. Astagfirullahaladzim. Boy, jeti boy. Boy, jeti tu. Boy, jeti tu karam boy. Jeti karam boy. Boy, jeti karam boy. Boy, astagfirullahaladzim. Boy, istighfar ni. Boy. Weh, tahan. Boy, pikir boy. Kenapa? 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 Kenapa kan boy? Boy, istighfar banyak boy. Kenapa? Boy. Petang tadi mana JT tu? Asal JT dia macam jadi macam ni? Mana gerbang JT? Dia tepi sana. Dia panggil aku ke depan. Woi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aku nak jumpa puteri tu. Boy. Aku nak jumpa puteri tu je. Boy, istighfar dengan terusnya. Puteri tu susah dia nak bagi aku sesuatu. Kita tolong Daus. Kita settlekan. Kita settlekan dulu. Dia nak bagi tahu aku sesuatu. Dia nak bagi sesuatu dengan aku. Dia nak jumpa dengan aku. Dia terseksa ras. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bagi aku sesuatu kau. Ya Allah ya Rabbi. Benda tu tak boleh bagi apa-apa pun kat kau Dia ni. kat depan tu tunggu. Kau tak nampak ke? Aku nampak tu. Tak ada boy. Depan. Ya Depan mana? Tak ada boy. Depan mana? Depan. Mana ada apa-apa boy. Aku nampak dia depan Tak tu. ada apa-apa. Tepat dia kat depan tu. Ya Allah boy. Istighfar boy. Banyak-banyak boy. Kalau Tepat dia depan tu. jangan boy. Boy, jangan boy, jangan. Jangan Jangan dulu. Jangan mengikut perasaan dia boy. Jangan. Jangan mengikut perasaan dia. Bang, tahan dulu. Jangan bang. Tahan dulu. Kita tarik dulu. Kita tarik keluar dulu. Boy, kita tarik keluar. Kita tarik dulu. Jangan mengikut saya. Jangan mengikut. Sana. Dia dekat depan tu, Pak. Okey, Bang. abang. Ya, betul. Aku tak lihat. Jangan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tak ada menyambung masa depan langsung. Tak ada menyambung masa depan boy. Kau ingat boy. Dah boy. Hah? Ini menyerupai boy.
bagi aku sesuatu. Tolonglah percaya aku. Okeylah. Tu, dia kat depan masih. Apa kurang ni? Hai. Ada ke? Memang ada. Macam, weh boy. Dia kat depan. Boy. Cantik, weh. Mana dia? Cantik. Tak ada boy. Tak ada boy. Boy tak lawan langsung boy. Boy tak ada boy. Boy tak ada boy. Tak ada siapa boy kat situ boy. Bang, memang ada daripada laut bang. Dengar. Ya kat depan tu. Itu sebab yang bahaya untuk boy tu. Itu sebab bahaya untuk boy. Tak apa dah bang, ikut dulu. Jangan semua.